Raden Amir Afandi bin Ahmad Arwani. Saya. Aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku, Nur Amirah binti Syamsul Bahrin, dengan mas kahwin RM15,020 26 tunai. Aku terima nikah Nur Amirah binti Syamsul Bahrin dengan mas kahwinnya RM15,020 26 Alhamdulillah. Dengan sekali lafaz, kedua mempelai telah selamat diijab kabulkan dan selamat menjadi serta bergelar pasangan suami isteri yang sah. Jadi marilah sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahi kedua pengantin baru ini dengan segala kebaikan, keberkatan dan keselamatan dunia dan akhirat insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, berkatilah majlis pernikahan ini. Berkatilah majlis pernikahan ini. Berkatilah majlis pernikahan ini. Satukanlah hati kedua mempelai ini sebagaimana Engkau satukan Nabi Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau satukan Nabi Yusuf dan Zulaikha, dan sebagaimana Engkau satukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah Al-Kubra. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah keduanya, tetapkanlah berkat ke atas keduanya, serta himpunkan mereka berdua dalam kebaikan. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga mereka rumah tangga yang penuh ketenangan dan sakinah, penuh kasih sayang, mawaddah dan rahmah. Kurniakanlah kepada mereka zuriat yang salih dan salihah yang menjadi penyejuk mata bagi keduanya. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dipersilakan Raden untuk sesi bacaan ta'liq terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya, Nur Amirah binti Syamsul Bahrin, selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih, dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya
tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau mengkhianati atau melupuskan hartanya. Kemudian, dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka ketika itu tertalak dia dengan cara talak khulu, tebus talak. Dipersilakan Radin untuk membawa surat berkenaan ataupun bacaan taklik tadi kepada isteri untuk ditandatangani. Alhamdulillah, semoga seluruh penghuni alam berkirim doa untuk penyatuan dua hati ini sehidup dan juga sesyurga. Mudah-mudahan suci dan harum ikatan pernikahan Radin dan Mira ini mengapung wangi di segenap penjuru arash. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya saya mempersilakan jurunikah Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim Abdul Rahman beserta saksi-saksi dan juga wali untuk melangkah ke ruang makan bagi acara santapan. Dipersilakan. Seterusnya dipersilakan pengantin lelaki saudara Radin untuk menunaikan solat sunat 2 rakaat di ruang yang telah pun tersedia.